Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam yatim di hatiku dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Taufik Hidayat, Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor, sesi 2024-2025. Kita kembali lagi dalam podcast kita, podcast Lentera UCS. UCS, kita sharing. Pada malam ini, kita akan bersama panel-panel yang cukup hebat pada malam ini daripada Pejabat Bendahari dengan tajuk One Cent Hero, yang bermaksud kebaikan kecil yang terus diberikan. Pada malam ini kita akan bersama panel-panel yang cukup hebat dan berkaliber. Ada daripada Pejabat Bendahari dan panel jemputan khas kita pada malam ini. Sebelum itu, izinkan saya berikan mereka untuk memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih saudara moderator. Nama saya Ainul Akmal bin Hirman, memegang portfolio sebagai Bendahari Kehormat Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor sesi 2024-2025 daripada Fakulti Perakaunan semester 5. Jadi itu serba sedikitlah daripada saya. Baiklah, panel kedua silakan. Terima kasih MPP Taufik. Nama saya Muhammad Naim Najwa bin Muhammad Nizam, merupakan Timbalan Bendahari untuk Majlis Perwakilan Pelajar UiTM Cawangan Selangor. Saya daripada Fakulti Sains Maklumat dan merupakan pelajar semester 4. Baik, ini yang kita tunggu-tunggu kan. Jemputan khas kita pada malam ini, silakan. Terima kasih Saudara Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekalinya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada podcast Lentera UCS kerana memberi peluang kedua menjemput saya untuk podcast kali ini, dan saya memperkenalkan sedikitlah tentang saya. Nama saya adalah Al-Aufa Karnisa binti Muhammad Kahar. Saya adalah penolong naib yang dipertua Jabatan Pembangunan Mahasiswa. Jadi hari ini saya macam mengetuk pintu Pejabat Bendahari lah. Macam tu kerana dalam bawah saya kita ada entrepreneurship. Betul. Dan entrepreneurship ni sangat bermain rapat dengan Pejabat Bendahari. Jadi sebelum kita terangkan serba sedikit, saya berikan semula kepada moderator kita, Saudara Taufik. Terima kasih. Baik. Segmen pertama kita pada malam ini ialah Apa Ce Hari Ini. Jadi, bila kita melihat pada Pejabat Bendahari MPP, persatuan yang orang kata wakil pelajar, kita mesti tertanya-tanya apa sebenarnya fungsi dan peranan Pejabat Bendahari. Silakan panel. Terima kasih Saudara Taufik. Okey, fungsi Pejabat Bendahari sendiri macam kita tahulah, Bendahari mestilah tentang kewangan, iaitu daripada segi keluar masuk, cara pembelanjaan Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri sepanjang kami memegang tampuk kepimpinan ini sendirilah. Aliran kewangan, saya faham. Baik. Sekarang beralih ke soalan kita yang kedua, iaitu isu semasa kewangan pelajar. Jadi, apa pandangan Bendahari Kehormat kita sendiri? Bendahari Kehormat tentang beban kewangan pelajar kini ataupun isu-isu lain lah. Kalau kita nak cakap tentang beban kewangan pelajar ni, banyak aspek dan isunya kita boleh lihat. Lagi-lagi kita ni UiTM, iaitu universiti yang menampung pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan daripada mana-mana kampung ataupun bumi putera sendirilah. Jadi kalau kita nak kata tentang isu kewangan ni, kita perlu bezakan antara isu kewangan tu sama ada kita yang bermasalah dalam pengurusan kewangan ataupun memang penekanan kos itu sendiri yang telah berlaku pada mahasiswa. Jadi kat sini saya menekankan kepada penekanan kos lah, di mana kalau kita lihat pada hari ini penekanan kos banyak, kos makanan terutamanya, transportation, kos rumah sewa. Jadi perkara-perkara macam tu ialah perkara-perkara yang sangat membebankan pelajar. Dalam masa yang sama mereka perlu berfikir macam mana nak survive and nak belajar. Jadi kat situ ada satu perkara yang sangat-sangat susah lah pada saya. Even tu saya sendiri seorang pelajar, saya juga merasai benda tu, saya juga bawa kereta. Jadi benda-benda macam tu memang sangat-sangat nak menyeimbangkan tu. Kita tahu family kita bukanlah family yang senang kan orang kata. So kat situ memang satu perkara yang isu yang sangat-sangat perlu ditekankan dan perlu dilihat semula dalam pelbagai aspek. Mungkin perkara-perkara ini perlu ditunjuk, diberikan ataupun diteliti semula oleh pihak-pihak tertentu, sebab saya rasa isu-isu kos ni bukanlah kuasa kita sebagai mahasiswa. Tapi nasihat saya kepada mahasiswa untuk isu-isu kos atau kewangan ini adalah mereka boleh menguruskan duit mereka dengan lebih baik. Mungkin pada sebelum ni kita perlukan kopi 3 kali seminggu, iaitu kopi sus, harga RM12 kan. Jadi kat situ kita boleh dalam nak menaikkan kita punya
banyak lagi duit kita kan. So kita tidak perlu pun kopi-kopi tu, kita minum Nescafe dah cukup. Macam tu. So kita kena tengok kat situ apa yang perlu dan apa kehendak kita sebenarnya. So sebenarnya yang main peranan sebenarnya memang mahasiswa sendirilah. Sebab untuk survive dalam keadaan belajar ni, itulah isu-isunya lah. Betul. Literasi kewangan tu memang penting lah dalam pengurusan kewangan tu sendiri. Baik, dalam beberapa waktu yang lepas kita juga telah melibatkan diri dalam Parlimen Mahasiswa itu sendiri. Jadi panel kedua, MPP Wawa, boleh tak kita terangkan sedikit apa yang kita cuba bawa daripada bendahari ke dalam Parlimen Mahasiswa? Terima kasih MPP Taufik. Okey, daripada parlimen itu sendiri kami telah membawakan beberapa isu lah dalam parlimen. Antaranya yang pertama ialah kenaikan pada sijil-sijil akademik itu sendiri seperti transkrip pelajar dan juga sebagainya. Yang kedua ialah tentang pindaan Akta 173 iaitu melibatkan Akta Kewangan itu sendiri. Jadi mungkin MPP Ainul boleh menerangkan lagi dengan lebih dalam tentang Akta 173 ini. Oh, boleh faham. Terima kasih. Okey, sebenarnya apa yang dibawa oleh pejabat bendahari daripada segi Parlimen Mahasiswa itu sendiri, yang pertama betul apa yang dia kata saudara MPP Naim tadi, di mana kita bawakan isu tentang mini transkrip di mana daripada RM1 menjadi RM10, kat situ jadi isu besar yang kita cuba untuk perjuangkan daripada pejabat bendahari ini untuk kita dapatkan pengurangan kat situ. So itu adalah isu pertama. Isu yang kedua adalah satu usul yang dibawa oleh ahli perwakilan namun disambut baik oleh MPP sendiri, which is saya sendiri pejabat bendahari, di mana pindaan Akta 173. Tapi kat situ kita perlu lihat timbang taranya apakah isu-isu yang penting kita tengok sebenarnya. Kenapa Akta 173 ni ada? Sebab Akta 173 ni ada adalah untuk melindungi mahasiswa itu sendiri. Jadi perkara-perkara seperti ini adalah perkara seperti ini kita perlu cakna sebagai mahasiswa. Jadi apa yang diperjuangkan oleh pejabat bendahari, yang pertama bukanlah kita nak meminda akta semata-mata, namun kat situ kita nakkan persediaan mahasiswa itu sendiri ke arah literasi kewangan yang lebih baik. Itulah pembawaan pihak bendahari pada waktu Parlimen Mahasiswa hari itulah. Baik. Satu usaha yang sangat baik dibawa oleh Majlis Perwakilan Pelajar kita sendiri ke arah Parlimen Mahasiswa menyuarakan suara pelajar terhadap beban kewangan ini. Jadi beralih ke segmen seterusnya mengenai ketelusan dan takbir urus kewangan pejabat bendahari. Bagaimana sebenarnya, ini soalan saya daripada soalan kita daripada audiens, bagaimana sebenarnya MPP memastikan ketelusan dalam pengurusan kewangan? Silakan panel MPP Ainul dan MPP Wawa. Boleh? Awak dulu lah. Okey, baik. Sebenarnya macam mana kita nak memastikan ketelusan? Sebenarnya ketelusan bukanlah satu perkara yang sangat crucial dekat UiTM sebenarnya. Kalau kita tengok isu-isu ketelusan ni adalah yang berlakunya pada universiti-universiti yang telah memindakan kepada Akta AUKU, di mana mereka mahasiswa memegang duit sendiri. Di mana di UiTM ni sendiri kita belum lagi ada autonomi ataupun kuasa tu untuk kita pegang satu duit tu and kita boleh belanjakan suka hati ataupun mengikut keperluan-keperluan. Jadi tak adanya perkara kat situ yang menyebabkan satu ketelusan yang besar. Mungkin kalau dari segi ketelusan yang kita boleh tunjukkan kepada mahasiswa adalah dari segi dokumentasi pelaporan-pelaporan kewangan serta kita punya dokumentasi risit-risit lah segala pembelian yang kita buat. Jadi perkara-perkara ataupun benda-benda yang macam tu adalah satu-satunya benda yang kita boleh tunjukkan pada saat ini, di mana di saat autonomi yang tidak diberikan lagi kepada kita. And itu jadi saya rasa kat situ tiada isu ketelusan sebab risit-risit semua ataupun klaim-klaim semua diuruskan sendiri oleh staf. Jadi memang tak ada masalah ketelusan oleh pihak pelajar sendirilah, pendapat saya kat situ. Setuju? Jadi daripada MPP Wawa mungkin ada sedikit tambahan? Daripada tambahan saya pun memang betul apa yang MPP Ainul katakan tadi. Memang segala pengurusan kewangan kita dilihat oleh pihak pengurusan sendiri. Jadi nak cakapkan dari segi ketulusan itu pun agak satu isu yang tidak terlalu besar daripada segi pelajar itu sendirilah. Sebab kita sendiri tahu pihak pengurusan melihat kita gunakan kewangan tersebut dalam program-program yang kita jalankan sepanjang sesi kita, sepanjang kita memegang jawatan dalam apa-apa persatuan. Baik. Satu lagi soalan daripada audiens kita di laman Instagram kita, iaitu adakah laporan kewangan MPP akan didedahkan kepada umum ataupun kepada pelajar? Mungkin? Pada pendapat saya, kalau pelaporan kewangan tu mahu didedahkan, tiada masalah pun sebenarnya. Sebab memang pada awal pun saya cakap,
kewangan tu sendiri bukan dipegang oleh kita, di mana semua 2 MPP memang tak ada MPP yang pegang. 2 MPP semua memang berada di tabung bendahari di bawah kod bank yang ditetapkan oleh pejabat bendahari sendiri. Adalah satu kod bank itu, di mana di setiap persatuan pun ada kod masing-masing untuk tahu baki masing-masing. Jadi kalau tentang pelaporan kewangan, kita boleh tahu ataupun kita boleh berikan kepada mahasiswa, tiada masalah kat situ. Sebab saya rasa tak ada isu pun untuk kita tunjukkan pelaporan kewangan MPP itu sendiri kepada mahasiswa. Mungkin kita boleh tunjukkan sebagai dokumentasi, untuk melaraskan dokumentasi mungkin boleh. Itu pun tak ada masalah juga. Ilmu pengetahuan yang baru kita dapat di MPP OFA. Mereka memang berbakatlah dalam kebendaharian Majlis Perwakilan Pelajar, dan ini tidak akan dinafikan lah. Baik, oleh itu saya akan beralih kepada segmen seterusnya, rancangan program yang akan datang yang melibatkan kewangan. Ada soalan daripada audiens, ada tak program khas yang akan bantu pelajar menjana pendapatan atau mengurus kewangan? Silakan panel kita. Alright, terima kasih Saudara Taufik. Satu soalan yang sangat menarik sebenarnya, sebab kerana pada kali ini punya MPP, iaitu MPP kami, visi dan misi kami sangat bermain rapat dengan pembangunan mahasiswa, di mana pembangunan mahasiswa ni bermain dengan entrepreneurship itu sendiri. Jadi di bawah MPP kami sedang membangunkan 2 inisiatif, iaitu inisiatif yang sangat menarik kan Saudara Ainul? Betul tu. Kita terangkan pada satu inisiatif, iaitu inisiatif bisnes, satu platform komersial yang khas untuk pelajar. Jadi kenapa kita dirikan satu platform ini? Seperti kita maklum, UiTM ni melahirkan banyak sangat ahli-ahli usahawan yang berjaya, ataupun ada yang usahawan-usahawan yang sedang baru nak bangun, tapi kita tak ada peluang, mana diorang tak tahu macam mana nak cari. Dan seperti yang kita maklum, kita ada MASMED. Apa itu MASMED ni? MASMED ni adalah satu jabatan rasmi entrepreneurship di bawah UiTM sendiri yang menyediakan peluang-peluang keusahawan, tapi pelajar tak tahu tentang itu kan Saudara Ainul kan. Sedangkan banyak peluang yang mereka berikan, seperti geran, ada geran, ada mentorship dan segalanya. Jadi apa yang kami telah dibawakan dalam pemukiman pada hari itu adalah masalah berkaitan dengan usahawan ini bukan sahaja bermain rapat dengan di UiTM Cawangan Selangor, tapi di seluruh Malaysia. Jadi inisiatif yang telah kita bawakan adalah membina satu platform, iaitu platform keusahawanan yang mengumpulkan usahawan-usahawan ini untuk kita membantu mereka untuk berjaya, untuk menjadi usahawan yang daripada startup business into commercialized punya entrepreneurship. Itu sedikit sebanyak tentang apa itu platform business. Dan sekarang sebenarnya kita dalam fasa di mana platform ini sedang bermain rapat dengan ICT, unit perundangan, dan kita bermain rapat juga dengan MASMED. Dan sebenarnya kita bermain rapat juga dengan pejabat bendahari, kerana apabila kita adanya platform ini, mana letaknya duit-duit yang akan masuk dalam ini. Di situlah pejabat bendahari ini bermainkan peranan yang sangat penting sebenarnya. Jadi itu adalah satu inisiatif yang sedang dibawa. Dan inisiatif yang kedua adalah kita sedang mendirikan, kita diberi peluang di UiTM Cawangan Selangor ini untuk mendirikan satu kedai sebenarnya. Satu kedai untuk pelajar itu memulakan bisnes itu sendiri. Jadi mungkin itu sekarang projek itu berada di bawah Saudara Ainul sendiri. Mungkin Saudara Ainul boleh terangkan sedikit apa yang kita akan laksanakan? Okay, terima kasih Saudara Rafa. So sebenarnya apa yang kita nak buat adalah kita telah pun dalam usaha untuk mendapatkan satu ruangan kedai. And ada beberapa planning untuk kita buatkan, jalankan satu perniagaan. Mungkin di sini planning pihak MPP kita tak boleh disclose, tapi adalah satu perkara yang akan kita berikan kepada mahasiswa, ataupun kita akan tawarkan servis kepada mahasiswa. Satu servis di mana kalau dah confirm nanti kita akan war-warkan, jangan risau. Kita akan war-warkan kepada mereka yang nak join servis tu lah. Sedikit lah. Jadi betul sangat Saudara Ainul. Jadi sesiapa sahaja pelajar yang adanya bisnes itu sendiri ataupun ingin memulakan perniagaan itu, jangan segan-segan kontak saja kami daripada Jabatan Pembangunan Mahasiswa. Tapi kalau malu, boleh saja kontak Saudara Ainul ni. Nak bertanya berkaitan kewangan kan, kita boleh tanya Saudara Ainul ini sendiri. Jadi itu adalah 2 inisiatif yang sebenarnya kita memberi peluang kepada pelajar itu sendiri, Saudara Taufik. Baik, begitu saya rasa saya pun tak sabar nak lihat servis tu sendiri. Baik, MPP Wawa ada sedikit cadangan maybe untuk kita adakan servis-servis tu di dalam atau di luar UiTM. Silakan. Terima kasih MPP Taufik. Untuk cadangan, mungkin kita boleh memfokuskan projek ini di dalam kampus itu sendirilah untuk memudahkan gerak-geri pelajar kita menguruskan
kedai-kedai tersebut satu je kan? Betul, satu je. Ah. Jangan kedai-kedai, belum sempat lagi. Satu dulu. Maafkan saya. Betul tu Saudara Awal. Jadi saya ingin saya tambahkan kepada pelajar-pelajar di Universiti Changan Selangor ni, kepada mereka yang berminat mau letakkan diorang punya jualan, mau letakkan di macam mungkin di kedai-kedai yang vendor-vendor ada di bawah tu kan, ataupun mau letak di macam di college-college, sebenarnya mereka itu perlu berdaftar, betul kan Saudara Ainul? Kerana kita dapat terima macam aduan lah daripada pihak pentadbiran, pelajar-pelajar ni letak makanan-makanan jual-jual di tepi. Bukan apa, kita risau faktor macam faktor makanan itu masih elok ke tidak, apa-apa kan. Jadi kalau apa-apa terjadi, kita mau tuning jari kepada siapa. Jadi faktor keselamatannya kita daftarkan. Pelajar jangan ragu-ragu, pergi saja kepada pejabat mungkin di pejabat college kita boleh, ataupun di pejabat HCP boleh, kata saya ingin daftarkan saya punya bisnes itu. Tapi kalau macam takut juga nak pergi pejabat, pergi saja, kontak saja kami MPP. Kami sangat terbuka untuk membantu pelajar ini memulakan perniagaan. Dan saya tambah juga berminat ini. Boleh. Saya tambahkan juga untuk platform bisnes ini, kami sedang sebenarnya di peringkat MPP kami sedang menyertai pertandingan Lunch X. Ya macam tu kan. Jadi pertandingan ni kenapa kami menyertai pertandingan ini adalah untuk kita membangunkan satu platform. Itu bukan mudah kerana kita tahu sekarang kita mengalami kekangan kewangan. Jadi apa inisiatif yang MPP bawa adalah kita menyertai pertandingan untuk kita terima geran-geran yang ada di luar sana. Dan ini actually bukan saya terangkan mau menunjuk-nunjuk ya Saudara Ainul, tapi sebenarnya saya ingin membuka peluang kepada pelajar-pelajar yang berminat ingin membangunkan platform ini bersama. Sekali lagi boleh kontak kami sangat-sangat terbuka. Betul. Itu Saudara Taufik. Cakap pasal platform, cakap pasal pasal penjanaan kewangan, mesti kita terfikir satu benda yang kita boleh bawa pada pelajar. Satu identiti mungkin, silakan. MPP Wawa, MPP Ainul, mengenai kita punya merch. Silakan. Oh, merchandise. Saya ingat apa lah tadi, macam soalan apa dia nak tanya ni. Okay. Rupanya pasal merchandise. Okay. Saya rasa untuk merchandise adalah di bawah takbir urus MPP Alpha sendiri. So saya rasa saya serahkan kepada dia yang lebih tahu. Okay, baiklah. Alright, merchandise ni adalah satu sebenarnya perkara yang menarik. Kita tunggu-tunggukan kan daripada pihak MPP itu sendiri. Jadi apa yang sedang kami keluarkan, itu adalah satu rahsia yang dinanti-nantikan. Jadi jangan lupa untuk kekal update daripada Instagram kami, dan kami akan update lah tentang apakah identiti yang akan dibawa untuk MPP sesi kali ini. Jadi itu daripada merchandise Saudara Taufik. Wah, nanti kita. Baik. Mungkin pada pengakhiran kita pada malam ini, kita berikanlah sedikit cadangan, berikanlah sedikit cabaran kita daripada pejabat bendahari untuk kita meneruskanlah urusan kebendaharian dalam MPP. Mungkin ada sedikit cabaran. Kalau kita nak bercakap tentang cabaran, tengok saya dah serius. Alamak. Okay. Kalau kita nak cakap tentang cabaran tu, sebenarnya bukan cabaran pejabat bendahari tu sendirilah, memang cabaran kepada semua mahasiswa. Sebab kita ni tergolong ataupun kita terpaksa mengikut birokrasi yang sangat-sangat banyak dekat UiTM ni untuk menjalankan satu program, di mana satu program tu perlukan sekurang-kurangnya sebulan atau 2 bulan sebelum untuk kita dapatkan jalan program tu yang dengan lebih baik disebabkan birokrasi-birokrasi ni. Tapi kita faham tujuan birokrasi ni diadakan adalah untuk memastikan ketulusan yang pertama dan memastikan adanya pihak bertanggungjawab bagi setiap program itu. Jadi kat sini itu adalah satu cabaran, and mungkin saya boleh cakap tambah harapan kot. Bila ada cabaran, harapan saya mungkin kita memintalah untuk sistem birokrasi ni sedikit mengangkat ataupun dimudahkan sedikit kepada mahasiswa, supaya kita ni pun sama-sama boleh buat program and boleh membangunkan mahasiswa itu sendiri. Itu sedikit cabaran lah saya rasa daripada pihak pemberian. Alright. Jadi saya mau tambah sedikit boleh? Boleh, silakan. Oh, menarik kan? Kita terus kacau di sini kan? Boleh. Jadi menarik kerana kita berkaitan tentang cabaran kewangan kan. Jadi seperti yang kita tahu, kita sebenarnya ada tabung pelajar, dan sebenarnya tabung pelajar itu pelajar sendiri membayar kan. Betul. Setiap kali semester sebenarnya kita membayar juga tabung pelajar itu. Jadi memang sepatutnya ada program-program yang bermanfaat kepada pelajar itu. Jadi tabung ini memang ada sebenarnya, dan
Tapi kenapa kita tak nampak mana tabung ini, kerana di bawah Cawangan Selangor ni kita ada banyak fakulti dan banyak sangat persatuan. Jadi tabung ini kita perlu dibahagikan macam tu kan. Betul. Mungkin kalau ada 1,000 mau bahagikan kepada 10 persatuan 100 saja. Jadi macam sedikit. Jadi apa inisiatif yang kita boleh bawakan adalah kita gabungkan mana-mana program yang kita rasa program itu seperti berkait rapat ataupun memerlukan tenaga kerja yang lebih besar. Kita hanya perlu berkolaborasi saja dan lebih mudah dan senang untuk kita dapat crowd itu sendiri kan saudara Ainul. Dan KPI itu lebih berjaya lah sebenarnya. Betul kan? Tercapai. Betul, saya setuju sebab kalau kita tengok sebenarnya banyak sangat program yang redundant. Program-program yang lebih kurang sama minggu. Contoh saya ambil contoh sebagai contoh raya. Kita baru lepas raya. So kita tengok kejap kelab ni buat raya, kejap kelab tu buat raya, kejap kelab ni buat raya. Tapi target audience dia orang yang sama. Jadi kat situ kita boleh nampak sebenarnya kalau kita gabungkan ketiga-tiga kelab ataupun semua kelab yang ada dengan kolaborasi, mungkin program tu boleh jadi lebih berimpak tinggi dan tidak berjadinya redundant, orang tak bosan kat situ. Jadi saya rasa dengan berkolaborasi ni adalah satu perkara yang sangat bagus lah sebenarnya. Itu daripada saya. Betul tu saudara Ainul. Jadi apa inisiatif yang kita boleh bawa adalah sebenarnya untuk kita elakkan perkara-perkara ini berlaku adalah sebenarnya kita perlu draftingkan program itu lebih awal. Tidak rasa sedih pun untuk kita draftkan untuk macam mungkin seterusnya punya sesi kan macam tu. Supaya mereka pun lebih tahu dan pihak HCP itu lebih bersedialah untuk mereka terangkan apa program-program yang berlangsung itu. Betul, setuju. Alright. Mungkin kita ada satu tempat untuk kita sebenarnya menyuarakan program-program yang redundant tu supaya kita samakan program tersebut. Alamak. Mungkin kita tak Ada. Dan yang menariknya adalah itu ada features itu ada di dalam bisnes itu sendiri. Ya. Jadi macam nantikan projek bisnes ni kerana pada bulan 12 ini kita akan siapkan prototipenya dan mungkin pada bulan 1 kita tengok bagaimana dan siapa yang berminat untuk menyertai projek ini jangan ragu-ragu kontak sahaja kami. Betul. Baik. Daripada MPP Wawa mungkin ada sedikit cadangan, harapan daripada pejabat bandari maybe untuk mendidik pelajar untuk pengurusan kewangan mungkin. Silakan. Okey, daripada saya sendirilah mungkin macam mereka berdua dua figura kita katakan tadi, maafkan saya. Dua figura kita katakan tadi, mungkin saya setuju dengan cadangan berkolaborasi itu sendiri. Sebab di mana kita dapat meningkatkan lagi lah kita punya kos pengeluaran dalam sesuatu program itu sendiri. Kerana kita berkolaborasi dengan lebih daripada satu kesatuan, satu kelab, menjadikan program itu akan menjadi lebih meriah, lebih besar, lebih berimpak tinggi untuk pelajar-pelajar kita join dan juga enjoy the program semua tu. Betul. Yang penting impak. Betul. Okey, baik. Jadi terakhir sekali jemputan khas kita pada malam ini. Silakan. Masya Allah, rasanya dah banyak berkata-kata. Tapi boleh silakan. Tapi persilakan. Apa soalannya? Cabaran. Cabaran dan harapan. Jadi seperti yang kami nyatakan, cabaran yang sebenarnya kami hadapi di bawah Jabatan Pembangunan Mahasiswa ini dan sebenarnya berkait rapat dengan pejabat bendahara itu sebenarnya adalah inisiatif-inisiatif yang kami bawa. Contohnya inisiatif bisnes itu sendiri dan inisiatif kedai itu sendiri. Sama juga masalahnya adalah kita tidak boleh mendirikan tabung kewangan itu dan tiada dana yang dapat untuk menyokong benda tu. Jadi apa yang langkah-langkah yang telah MPP itu sendiri lakukan adalah seperti bisnes, kita masuk pertandingan. Dan pertandingan itu kita tidak tertutup kepada kita sahaja, kita terbuka kepada sesemua yang berminat untuk menyertainya. Dan untuk juga kedai itu sama juga kerana itu adalah satu inisiatif di bawah HCP sendiri. Jadi bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya, mungkin diorang akan buat tabung khas dia, saudara Ainul, untuk di bawah kertas kerja itu sendiri. Jadi satu perkara yang menarik lah kerana apabila ada kedai ni, dia ada satu tabung kerana tabung itu akan dibuka pada jangka projek itu berlangsung. Jadi mungkin itu adalah satu cara yang persatuan ini boleh lakukan kerana kita semua China yang kita ini terikat dengan Atas 173 itu sendiri. Dan Atas 173 itu untuk pindahnya Masya Allah lama, sangatlah susah. 50 tahun sudah berdiri, saudara Ainul. Kita ingin jatuhkan begitu saja, sangat susah. Jadi mungkin kita boleh ada cari grey areanya. Jadi mungkin kalau nak tahu lagi lebih lanjut, kita boleh tanya kepada pejabat bendahara itu. Betul. Itu adalah cabaran-cabaran dan cara bagaimana kami di pihak kami menyelesaikannya.
Jadi macam tu lah. Baik, MP panel jangan sambung hurai. Jangan Okey, saya diam, saya diam. Sambungan. Okey, baik. Itu adalah cadangan dan harapan daripada pejabat bendahari dan jemputan khas kita pada malam ini. Begitu banyak tajuk-tajuk telah kita kupas, peranan dan tanggungjawab pejabat bendahari itu sendiri, isu semasa, ketelusan dan sekarang program yang akan datang juga bisnes itu sendiri. Jadi dari saya tak ada apalah. Pejabat bendahari izinkan saya untuk kita tutuplah podcast kita pada malam ini. Tapi kita kena buat sama-sama tau. Kita kena buat sama-sama. Okey, sedia? 1, 2, 3. UCS, kita sharing. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.